And Royal Asiatic Society ni, dia kaji mengenai Nusantara ni, dia kata apa, various belief and cult in Southeast Asia, similarity in Sumeria, Babylon, and pre-Hindus India. Maknanya, pegangan dan ada beberapa amalan yang berada di bahagian Nusantara kita ni, ada kesamaan dengan Sumeria, Babylon, dan juga pre-Hindus. And kita tak nafi ada pengaruh Hindu-Buddha bahagian sini, tapi tidak dinafikan juga bagaimana pengaruh Sumeria. Kalau kita cerita Sumeria ni tuan-tuan sekalian, dia zaman Nabi Ibrahim AS. Kalau Nabi itulah. Kan kita kongsikan pada kelas yang lepas macam mana maknanya kalaulah tanah Melayu ni dia betul-betul pegangan Hindu-Buddha semata-mata, tak jumpa kuil-kuil yang besar Hindu ataupun Buddha. Macam mana pengislaman Jawa tu sampai berperang, tapi tanah Melayu tak perang, dakwah. Jadi saya tengok ada dua benda yang maknanya ada daripada kajian Asas Society. Pertamanya agama Hanif. Ta'rifan agama Hanif ni agama mentauhidkan Allah sebelum Nabi kita Muhammad dan sebelum Nabi Isa AS. Dan agama Hanif tu itu mengesahkan Allah. Betul, bila pendakwah datang kita mudah, macam pegangan itu satu benda yang mesra dengan kita ni. Tapi apa benda ni banyak tak diceritakan, dan memang kita memerlukan kajian lebih mendalam. Alah, ahli-ahli akademik apa semua dapat sikit kita gabung, kita akan nampak big picture tu. Sebab kita pun tahu 15-11 buku-buku kita semua dihangkut penulisan. Orientalis tak nak tahu, tak nak kita tahu sejarah kita. Kan saya pernah cerita saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Antaranya di St. Petersburg di Rusia. Antaranya catatan undang-undang bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Tapi orang tadi cerita apa? Orang Melayu ni dia tak ada undang-undang bertulis, semua undang-undang adat. Datang Islam baru ada undang-undang bertulis. Itu pun kurun tu 11 lambat kita dia. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di St. Petersburg, tak ada kat mana-mana tempat.